Assalamualaikum and good morning. Jom bersuara lagi. Tapi pagi ni gelap nak hujan tau. So aku dalam dilema whether aku nak pergi kat luar ataupun aku nak bersuara dalam rumah. Aku tengah pening ni. Mana satu aku nak pilih? Cuma apa-apa pun nanti kita tengok sama-sama mana yang aku pilih. Okey, dah start dah. Sekarang pukul 8.06 minit. 0 kilometer. Dengan kucing nak mengikut, aku rasa aku nak try besok dalam rumah. So macam mana benda ni boleh jadi atau tak? So it's gonna be jalan patah balik, jalan patah balik, jalan patah balik, jalan patah balik. Seems to work. Aku besok hari ni ada teman, Mochi ikut. Mochi pun duk ngikut juga. Okay lah. So itulah disebabkan expecting to rain. Malas lah aku lagi kan. Besok aku dah masuk kerja. Nanti kacau pula kan. So kita besok macam ni lah. It seems to work. It seems to work. Boleh lah. A controlled environment. Bear with me lah, bear with me. And this is also can be an idea untuk orang tak ada jogger, personal jogger ataupun walker ke, something like a treadmill. Kalau kata korang tak ada treadmill, korang boleh guna cara macam yang aku buat ni lah. More simple, cheaper solution, tak payah keluar modal, and what it takes is just effort. Berapa kali pusing pun aku pun dah tak tahu lah. Aku pun dah pening. Nanti from time to time kita akan track sama-sama. So, okay, sekarang ni 0.07 km. Oh, okay. Okay juga. Nanti aku update lagi. Okay, sekarang dah 0.14 km. Okay lah. And aku notice, instead of just break back and forth dekat hall, baik aku pergi dapur. Aku lupa rumah aku ada dapur. Jauh sikit perjalanan dia. Dah 0.19. Dapur bawa ke depan. Okay lah. So puff dia macam es. Pelan ke dapur, lepas tu balik ke hall. Nanti aku update lagi berapa step aku dapat. Yang jadi problem, ada roadblock kat rumah. Makcik buat roadblock. Ni roadblock. Dia roadblock tengah-tengah jalan. Hey, macam makcik. Dalam tak diam, dah 26 minit dah aku duduk jalan back and forth ruang tamu. Ruang tamu ke kitchen. Kitchen ruang tamu ataupun kitchen sahaja. So, aku dah dapat 1.29 km for 26 minit. Okay lah. Okay, 1.29 km 26 minit. Okay, seems doable lah habis walk kat rumah ni. Cuma ada banyak rintangan. Macam aku, mochi buat roadblock. Duk ngikut ngiau. Itu je. Semua matter je lah. Dia lah. Kita tengok selepas sejam dapat berapa. Itu kalau boleh lah. And I will be updating from time to time lah. Setelah 42 minit, dapat 2.02 km. Wah, boleh tahan lah. Dah 42 minit dapat 2.02 km. 2.03 km 43 minit. Disadvantages duduk dekat dalam rumah brisk walk ni boring lah. Sebab macam aku selalu kadang aku pergi brisk walk ni, aku suka tengok nature. Aku suka dengar nature sound. So aku dapat dengar bunyi-bunyi burung, bunyi alam, bunyi unggas. So dekat rumah tak dapat lah dengar bunyi kipas lah. Tapi it is an option untuk continue brisk walk punya journey ni. So it seems doable and okay, boleh buat lah. Bukan nak cakap tak boleh buat. Mungkin akan ada kekangan bila dah bosan. Tapi back to back, nak kena back to the objective lah, is for us to walk and to have steps kan. So tak apalah. And in a way, it is still you move around comparing to
jalan dekat treadmill, sebab treadmill korang stationary je kat situ je. So in a way aku boleh cakap berjalan jugalah, berangin jugalah. Kalau kata cuaca dah okey, you just can go out je. Ni pun aku tengok cuaca dah macam okey. Kalau aku nak continue dekat luar pun tak apa. Tapi since aku dah 2.18 kilo, baik aku continue macam ni je sambil-sambil. And what I can say, the advantages of brisk walking at home, contoh katalah korang nak minum air, korang boleh pergi ke dapur ambil air. Kalau kata nak berehat, boleh stop anytime. Nak pergi mana-mana boleh, nak pergi ke tandas pun boleh pergi tandas. So that is the pro lah. Cons dia macam aku cakap tadi, tepu lah. Agak tepu lah. Back and forth, lokasi yang sama, tak ada nature sound, tak ada feel, smell tu tak ada. So but it seems doable as long as benda tu berkesan. Sambil-sambil dah nak dekat sejam, dah 43 minit. Boleh buat kat rumah. Cumanya itulah apa yang aku notice bila buat kat rumah ni, kawasan tak lu dia puas nak pergi berjalan tu macam terbantut. And aku punya pace pun dapat 15-16. Dia tak boleh, macam selalu biasa aku brisk walk aku boleh dapat 12. Pernah dapat 11. So dia terbantut kat situ lah. Ni pace dah naik balik 24, 30. Okey lah. Hari ni aku nak try push lah, tengok dalam masa sejam berapa kilometer aku dapat. Nanti aku akan update from time to time. Dah sejam dah weh. Dah sejam. So I think that's a wrap lah. Jom aku akan tunjuk kat korang secara detail berapa aku dapat dengan nanti aku akan share kat korang. Seperti biasa, jangan lupa like, share, follow, komen. Kepada orang yang baru to this channel, korang boleh consider to subscribe lah. Like, share, subscribe, follow sekali. Ya, aku share kat korang detail dia punya information. Okay, untuk 30 Jun kita dapat 2.86 km, duration 1.01 hour, kalori 268, average speed 2.79, step 4773, heartbeat 104. Okey juga lah, walaupun jalan-jalan kat dalam rumah, indoor walk. Cumanya aku notice selalunya setting aku akan buat outdoor walk. Bila outdoor walk tu dia dapat yang macam kita punya bukan distance, dia punya typography graph yang kita berjalan, macam track kita dah berjalan macam mana bentuk. Cumanya bila indoor walk ni, aku rasa setting is for stationary, untuk yang pakai mesin kot. Aku rasa untuk treadmill, sebab dia sepatut to be stationary. Dia tak ada GPS. Yes, dia tak ada GPS. So dia punya data dia tak as banyak macam yang outdoor walk lah. Mungkin for next time aku akan try buat outdoor walk, tengok macam mana. Tapi hari ni okey lah, nak kata bangga jugalah dapat dalam 1 hour 4,000 something step tu. Dalam 1 hour aku dapat 2.86 km with 4,773 step. Boleh tahan lah. So it is doable. Cumanya agak bosan lah. And kalau kata aku dengan Wan ni nak buat dua-dua orang, susah lah. Macam mana nak belaga kan. So ada pro and cons dia. Tapi sebab tu dia aku seorang-seorang ditemani Mochi ni. Ditemani dia ni lah. Dia ni yang duk kacau tadi. Aku duk berjalan je, dia buat Roblox. Aku duk jalan, dia buat Roblox. Aku duk berjalan, dia buat Roblox. Dia lah yang jadi aku punya rintangan. Other than that, it should be okay lah. And due to the limited space at home, agak susah lah nak dapat nak move around tu agak susah. But it is still doable. Kalau kata ada rintangan hujan, ada rintangan yang tak boleh nak keluar, so it seems doable at home. So apa pendapat korang? Korang pun ada pernah tak buat macam ni, ataupun tak ada pernah buat macam ni? Korang ada buat macam ni, what you guys can share untuk aku ambil maklum, or what I can learn from you guys. Or mungkin korang ada tips and trick and on how to do. And lagi satu, in term of pemakanan lah, minta tolong lah kalau kata korang boleh share dengan aku how that the best possible dietary punya program. Yang korang boleh share kat aku apa yang korang dah makan. Sebab kita orang Melayu ni nak makan nasi, takkan nasi tak boleh. I tried to cut sugar dengan karbo. Sugar boleh cut, karbo susah.
Tu lah. Itulah. Kita tengok lagi. Seperti biasa, thanks for watching. Jangan lupa tengok episod seterusnya. Assalamualaikum. Esok aku dah nak mula kerja. So, aku nak kena prepare to go to work tomorrow. Bye.